Sepinggan daging kambing bakar RM1 je. Sablaga kambing bakar lah. Tolong share dengan kawan-kawan. Ini pot kena ramai orang tahu. Kambing bakar dia, harga dia RM22. Kalau kau tambah lagi RM1, kau dapat lagi satu. Untung tak untung? Dapat 2 portion tu chicken chop dia. Kalau kau beli satu dengan harga RM8, kau tambah RM1 je, kau dapat lagi satu. Yang ini aku nak try dia punya spaghetti creamy tom yum dia. Seafood tu, banyak seafood dalam dia. Memang favourite aku lah. Craving tau daging-daging ni. Ini top side stick dia, macam best ni. Dengan kambing bakar dia, dengan dia punya chicken grill, meatball, penuh kat dalam ni. Kau makan seorang, memang kenyang lah. Geng, bau dia pun dah lemak-lemak tau. Bismillah. Udang dia siap kopek tu. Kalau top side stick ni memang kau kena cubalah. Kau tengoklah juicy-nya macam mana. Dia punya sos kau memang rasa lain sangat. Black pepper tu ada, tapi pedas-pedas, manis-manis. Rasa dia unik lah, lain daripada lain. Kambing dia pakai tangan best ni. Tengoklah kambing dia. Dia kambing yang paling best sekali dekat Shah Alam. Santai, kita kena sweet potato dia lah. Untuk dessert memang best. Yang ni grill banana ni. Dia bakar dulu pisang ni kan. Lepas tu dia hidang pula dengan aiskrim macam ni. Mana tak best. Dekat sini minuman panas sejuk ada. Aku suka coconut latte hot dia ni. Kalau suka manis-manis creamy tu, yang butterscotch lah pilihan korang. Suka masam-masam, pilih lah yang ini. Nak bagi tahu korang ni, naik atas dekat rooftop ni pun best juga. Santai je. Pukul 6 petang dah boleh lepak dah kat belakang dengan kursi healing ni. Jom kita follow rapat-rapat.